kita punya host yang berbahagia, Meja Tuan Haji Halimi, kawan-kawan tuan-tuan haji, mungkin ada datuk-datuk yang kita terlepas pandang, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini adalah pagi yang mulia, pagi Jumaat. Kebetulan suasana majlis hari raya masih ada lagi ya. Jadi saya pertama mengucapkan selamat hari raya lah kepada semua yang hadir pada hari ini. Majlis kita hari ini kita mulakan balik ya. Pasal apa itu hari kita terberhenti sekejap kerana bulan Ramadan, yang mana Datuk Tajuddin adalah host tiap-tiap bulan minggu keempat hari Jumaat pagi ya. Ini kita mulakan balik. Kebetulan hari ini hari Jumaat dan minggu akhir-akhir hari raya ya. Saya ingat saya tak ada apa lagi nak cakap panjang mengenai majlis ini. Dan kebetulan juga ya pada hari ini kita meraihkan sahabat kita yang untuk pergi haji, Tuan Haji Syafini. Nampaknya dia tak ada kat sini ya. InsyaAllah lah mungkin sekejap lagi dia sampai. Dan juga kita meraihkan juga lah kepada ada mungkin bakal-bakal haji yang ada sama kita yang minum pagi ni ya, yang breakfast pagi ni. Di samping ni kita barulah saya ingat dibisikkan kita meraihkan juga sempena hari ulang tahun kelahiran kita yang berbahagia Datuk Tajuddin Arif baru-baru ni ya. Tapi sekali lah kita buat sekali, hari tu tak boleh buat ya. Saya tunggu juga. Kita raihkan juga lah sekali. Saya ingat saya tak dapat bercakap panjang. Dengan ni saya ingat menjemput yang host tuan rumah sini untuk menyampaikan sepatah dua kata, dijemput yang berbahagia Datuk Tajuddin untuk menyampaikan sedikit ucapan kepada hadirin yang hadir. Jemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berbahagia saudara Bukit Datuk Alias, yang berbahagia sahabat saya, adik juga yang dia suruh saya menganggap dia sebagai adik. Alhamdulillah dia bagi saya naik pangkat. Biasa adik terimalah, ada masa-masa kena bibi. Ya, terusnya datuk-datuk, tuan-tuan, saudara-saudara yang dihormati sekalian. Pertama sekali kita mengucap syukur kehadirat Allah SWT dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita kali berkumpul di sini. Sebagaimana biasa, saya terus nak membuatkan jemputan iaitu secara terbuka. Bukan saja untuk saudara yang ada di sini, tapi sahabat anda yang ada berjumpa, iaitu secara apa ni, secara one for all lah jemputan ni, iaitu setiap kali, setiap Jumaat akhir setiap bulan kita ada di sini. Kalau tak ada tu akan diumumkan. Kalau tak ada umum tu bermakna jalan teruslah. Jadi kalau ada kawan kata dah berjumpa, saya nak beli jamuan, oh macam tu katanya, lepas tu kawan tu pun tahu tak apa dah, ajak sekali. Jadi keraci lah tu. Jadi saya wakilkan kepada saudara-saudara datuk-datuk semua menjemput kawan sekali bersama-sama kita. Jadi di kesempatan ini juga kerana masih ada nanti hari raya ni, saya nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri dah kunjungnya, dan ambil kesempatan memohon ampun dan maaf sekiranya ada apa-apa salah. Kosong-kosong. Jadi selain daripada itu, majlis kita ini kita akan biasa, macam biasa kita adakan tahlil ringkas. Tahlil ringkas ni tolong niatkan untuk saudara mara kita semua, datuk ibu bapa kita, datuk nenek kita, saudara mara kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepada kita. Jadi masa kita berdoa tu ingatkanlah apa ni datuk nenek, saudara mara kita masing-masing, selain daripada untuk semua ada. Maka saya pun dapat sama juga saham tu. Kalau masing-masing ingat untuk dapat, jadi berapa ramai. Jadi itulah. Kemudian ada di antara sahabat-sahabat kita ni, sama ada di sini ataupun yang tak berada bersama kita ini,
yang akan menjadi tetamu Allah. Maka mari jugalah dalam saya dah minta meja ini untuk masukkan sekali doa kita semua. Moga-moga sahabat-sahabat kita dapat dipermudahkan oleh Allah SWT menunaikan ibadat haji dan mendapat haji yang mabrur dan selamat kembali ke tanah air bersama-sama kita. Saya kata setakat itu saja kerana kita boleh bertunang dengan orang ni. Macam saya cakap setahun, tapi bertunang dengan makan ni tak boleh. Tanpa dah tengok teridang ni, jadi tak boleh lama. Jadi saya dengan itu sehingga kita mohon ke Allah SWT jumpa lagi di di program-program yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesudian hadir bersama di dalam majlis ini. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Terjen Arif yang telah menyampaikan sedikit ucapan yang sama kita dengar sama-sama ya. Dengan untuk tidak melengahkan masa dengan boleh ya? Boleh. Saya gini, nak nyampaikan ni, di depan ini ada anggur. Anggur ini ialah hasil tanaman kita semua, ingat dah dulu. Di akhir tahun 2023, yang mana Tan Sri sebagai mengetua tanaman itu. Apabila saya minta rasa tadi semua mengatakan manis anggur ni. Manis ni bukan pada saya, tetapi pada orang yang nanam ni dulu. Semuanya manis-manis. Maka anggur ni pun manis. Saya rasa saya dah edarkan tu supaya semua merasa. Jadi rasalah anggur yang kita sama-sama tanam ada di rumah saya. Anggur ni. Doakanlah supaya anggur ni semua berbuah dan kita akan sama masanya dari semasa penasihat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjela mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Tajuddin. Baru sebentar tadi dia mengumumkan tentang buah anggur ya. Jadi kita sama-sama rasalah. Saya ingat tiap meja mungkin ada kot. Kalau tak ada boleh datang ke depan lah. Kita sama-sama rasa. Untuk tidak memperlengahkan masa, semua banyak kita punya apa ni semua dah nampak dah beridang, dah teridang. Ini Majlis dah menjemput Tuan Haji Meja Alimi untuk menyampaikan doa, menyampaikan doa. Jemput Tuan Haji.